First day saya jawab call, kawan saya sebelah ni first day dia jawab call, dia dah nangis. Sebab customer dah marah. So bila customer marah, dia tak boleh nak handle emosi. Yalah, first time kena marah dengan customer. Customer betul marah sebab internet problem. So dia pun menangis. So bila saya tengok dia menangis, saya pun jadi cuak. Sebab saya pun jadi blur lah. Ataupun saya, ini macam problem sangat, macam susah je. Lepas tu saya pun dapat satu call. Assalamualaikum dan selamat datang ke Jambu Frame Podcast. Kami menceritakan tentang career IT, terutamanya kepada mereka graduan, lepasan graduan yang sedang mencari kerja, ataupun mereka yang masih lagi mencari kerja kat luar sana, juga kepada mereka IT professional yang ingin mengembangkan career mereka dalam bidang IT. Okey, saya Zaini, IT Project Manager, dan untuk episod kali ini saya sendiri akan membicarakan tentang satu profession IT, iaitu IT Helpdesk, yang saya dah pernah berpengalaman selama lebih kurang 2 tahun. Itu adalah permulaan kerjaya saya dalam bidang IT. So, jom. Okey, apa itu IT Helpdesk? Okey, technical support ni kerja dia adalah dia akan membantu customer untuk menyelesaikan masalah teknikal, especially masalah IT. Okay, dalam skop bidang IT ni kita cerita pasal customer IT lah. Okay, customer ada masalah, dia akan call nombor helpdesk, dan IT helpdesk ni adalah orang yang akan membantu dia untuk first level support. Maksudnya orang yang pertama dia akan bantu. Okay, so macam mana dia bantu? Dia akan bantu melalui telefon, bantu masalah teknikal. Kebiasaannya adalah masalah internet, masalah komputer, masalah printer, contoh internet tak boleh guna ke, ataupun printer tak boleh guna ke, printer problem. Then technical support ni ataupun IT helpdesk ni akan menjadi technical support secara on phone, membantu customer nak selesaikan masalah dia. Okey, kalau melalui panggilan telefon tu, dia akan buat troubleshooting. Dan kalau ada problem dan problem tak diselesai melalui troubleshooting tu, barulah level 1 support ni ataupun IT helpdesk ni dia akan buat satu report, tiket dia akan hantar ke level 2. So level 2 ni biasanya kalau sampai ke level 2, dia akan onsite lah, dia akan pergi ke tempat customer sendiri, ataupun dia akan hubungi, dia akan buat further troubleshooting. Okay, skop untuk technical support atau IT helpdesk ni sampai situ je. Dia akan terima panggilan, dia akan buat report, dan dia akan selesaikan isu tu. Dan kebiasaannya isu tu akan selesai lah melalui level 1 punya support ni. Kecuali ada kes-kes tertentu yang memang memerlukan level 2 untuk selesaikan masalah tu, barulah dia akan lock tiket tu ke level 2. Okay, so apa cabarannya jadi IT helpdesk ni? So saya pernah jadi IT helpdesk lepas saya graduate tahun 2008. First job yang saya dapat adalah IT helpdesk lah. So IT helpdesk ni ada satu syarikat, dia mencari IT helpdesk dalam setiap bidang pengkhususan dekat universiti. Dia tak kisah. So maksudnya kalau kamu bukan bahagian IT pun, kamu boleh minta untuk jadi IT helpdesk. Sebab company tu sendiri dia akan train ataupun dia akan latih pekerja ataupun staff-staff ni menjadi IT helpdesk melalui SOP dan juga training material yang dia akan bagi, supaya kita akan jadi seorang IT helpdesk yang boleh bantu customer. Okay, so saya ada sedikit pengalaman sebab saya memang bidang IT, belajar dalam bidang IT, bahagian networking. So saya dapat kerja untuk jadi IT helpdesk dengan satu syarikat internet di Malaysia ni. So cabaran yang paling utama sekali yang saya nampak adalah untuk memahamkan customer yang tak berapa nak faham berkenaan dengan IT. Okay, saya bekerja untuk support internet. So normally customer yang saya entertain adalah customer yang ada masalah dengan internet lah. Okay, masalah internet macam kebiasaannya adalah masalah internet tak dapat. Saya akan melalui sama ada customer daripada rumah atau customer daripada office. Okay, cabaran dia untuk customer yang ada kat office, kebiasaannya adalah customer tu orang IT dia sendiri akan telefon kita. So communication dengan orang IT ni lebih mudah. So kita boleh cepat dia punya proses. Dan kebiasaannya kita akan terus buat tiket untuk level 2 datang onsite untuk repair kalau internet tu tak boleh diselesaikan melalui telefon. Cabaran yang paling kritikal dah untuk kita assist customer tu, kita bantu customer yang ada kat rumah.
So internet dia ada problem kat rumah. So dia call kita. Bila dia call kita, dia mungkin tak ada pengalaman IT untuk nak troubleshoot. So kita hanya menggunakan medium voice yang suara je untuk assist dia. Cik, tolong check modem. Cik, tolong check ini. Cik, tolong check tu. Tolong restart everything. So dia akan buat berdasarkan kita punya instruction ataupun arahan kita. So kadang-kadang arahan tu sangat susah difahami, especially untuk golongan-golongan yang tak biasa dengan term-term IT ni. So kita kena cuba pemahamkan user-user ni. So itulah cabaran yang first lah saya nampak, cabaran yang pertama. So cabaran yang kedua ni untuk lepasan graduate yang masih bujang, saya rasa okey lah. Cuma untuk yang dah berkahwin ataupun dah ada komitmen, dah ada jenis the family members, sebab kerja IT helpdesk ni normally shift. So kalau shift, kerja tak tentu masa. Macam saya dulu, saya punya shift start pada pagi sampai petang. Ada shift tu masuk petang, balik malam. So kadang-kadang disebabkan saya masih bujang time tu, so saya duduk di rumah, menyewa dengan kawan-kawan. Waktu saya pergi kerja, kawan saya mungkin tak bangun lagi. Bila saya balik kerja, kawan saya dah tak ada kat rumah. So itu kadang-kadang satu minggu kan saya tak jumpa dengan kawan-kawan. Kadang-kadang hujung minggu ataupun hari saya cuti je. Dan cuti tu pula bukannya hari Sabtu Ahad, hari satu hari di pertengahan minggu. So cara saya nak manage tu, saya kena disiplin. Satu, macam ni saya nak disiplinkan sebab shift dia adalah panjang dan juga tak menentu. So saya kena disiplin untuk dapatkan rehat yang cukup. Dan saya kena ada disiplin untuk macam menguruskan masa saya lah. Okey, apa pengalaman pahit saya masa saya kerja jadi IT helpdesk? So yang saya nampak ni kelakar sikit lah. First day saya masuk jadi IT helpdesk, lepas kita dah di-train, saya rasa dalam lebih kurang 1 ke 2 bulan macam tu untuk kita buat training. First day saya jawab call, kawan saya di sebelah sini, sebab kami duduk sebaris. Komputer pakai headphone macam ni, ada satu mic, kita kena jawab call. Kawan saya sebelah ni, first day dia jawab call, dia dah nangis sebab customer dah marah. So bila customer marah, dia tak boleh nak handle emosi je lah. First time kena marah dengan customer betul marah sebab internet problem. So dia pun menangis. So bila saya tengok dia menangis, saya pun jadi cuak, sebab saya pun jadi macam blur lah, ataupun saya, ini macam problem sangat, macam susah ni. Lepas tu saya pun dapat satu call yang first masuk tu, alhamdulillah customer tu okey lah, sebab dia baru first time ada problem. So dia report saya pun buat tiket ikut prosedur, dan saya submit. Kemudian saya dapat lagi customer lain, dan bila saya dapat customer berikutnya, saya dah boleh dapat tune lah macam mana nak manage benda tu. Tapi dalam banyak-banyak customer tu, satu hari mostly memang ada customer akan marah kita lah, sebab internet problem dan dia tak boleh guna internet. Dia nak urgent sangat pakai internet dalam bisnes dia ke, dia nak buat transaction ke, ataupun dia tak boleh nak macam-macam, nak guna internet, nak streaming ke, nak pakai kat rumah ke, nak pakai kat office ke, nak pakai kat sekolah ke. So bila problem tu, customer akan mula dia call, dia akan bising lah. Teman-teman pula ada problem daripada side company yang saya bekerja tu. Contoh, ada masalah dekat jalan, fiber ada problem, fiber kena curi ataupun kabel rosak, everything. So benda-benda tu akan buat customer tu makin bising ataupun makin tak tahan untuk dia tak boleh kontrol lah dia punya emosi dia, sebab memang dia akan marah betul lah dengan kita. Okay, so customer kena marah dengan customer ni adalah, saya rasa kalau ikut setiap hari bekerja tu, memang hari-hari lah kena marah dengan customer. Tapi along the way tu, saya rasa macam dah immune lah. So bila customer marah, kita pun kena banyak bersabar lah, ataupun kita kena bantu dia sebaik yang mungkin lah. Okey, baik, sebelum kita teruskan podcast ni, untuk makluman, podcast ni ditaja oleh Potos Premium Refurbished Laptop. Okey, syarikat ini dia orang jual laptop refurbish, business model, tip top, terus boleh guna, terus boleh pakai, jual beli, on, dan semua dah lengkap. Untuk software yang you nak pakai, semua tim Potos dah sediakan. Okey, so laptop ni sangat bagus untuk student dan untuk dia orang yang tengah mencari laptop refurbish. So kalau you berminat,
boleh klik link description ataupun hubungi nombor tertera dekat skrin sekarang ni. Alright. So untuk pengalaman manis ni banyak lah. Satu sebab first time saya bekerja. So first time saya pegang duit kategori banyak juga sebab dulu belajar dapat duit sikit. So kena jimat, makan tak cukup. So bila first time dapat kerja macam ni, seronok lah sebab boleh belanja itu, boleh kongsi dengan parent, kongsi dengan family. Dan pengalaman manis lain lagi dari segi bekerja ni, saya pernah dapat pujian daripada customer lah. So bila customer puji kita ataupun customer bagi kredit, sebenarnya untuk company saya kerja ni masa tahun 2008 2009 tu, saya tak tahu lah sekarang ni macam mana, dia akan bagi kita something ataupun macam token appreciation. Maksudnya dia akan bagi allowance lebih. Ada something yang dia bagi dekat agent-agent ni, IT helpdesk ni, yang dapat pujian daripada customer. Sebab dia boleh bagi tu tak selalu ataupun sangat rare customer boleh bagi pujian dekat agent. Kita tak boleh nak pujuk customer bagi pujian, dia kena ikhlas bagi pujian kita. So bila kita dapat pujian tu, boom, itu memang satu kredit ataupun satu penghargaan yang tinggi lah. Sebab banyak-banyak call tu, tiba-tiba ada satu call customer puji kita ataupun customer appreciate kita punya kerja. So saya rasa itu pengalaman manis yang saya rasa best lah masa jadi IT helpdesk ni. Okay, ini 5 perkara paling penilai lah saya belajar dan saya dapat kutip ilmu masa saya jadi IT helpdesk lah. So saya jadi IT helpdesk tak lama, dalam 2 tahun, 2008 sampai 2009, hujung 2009, 2010 saya dah bekerja dekat company lain. So the next job saya adalah technical support lah, IT technical support, yang saya akan kongsi juga dalam episod yang akan datang, macam mana pula skop IT technical support. Okay, normally IT helpdesk ni dia bekerja banyak secara phone, dan IT technical support yang saya kerja tu, saya duduk dengan company tu, saya support user dekat situ. Maksudnya saya berhadapan sendiri dengan user tu. Okay, to next, nanti saya akan ceritakan lagi lah pengalaman saya masa jadi technical support. So untuk IT helpdesk ni, apa yang 5 benda yang saya belajar adalah, yang first kali adalah troubleshooting skill. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah teknikal ni dengan cepat. Sebab bila customer call kita, dia expect, dia tak nak tunggu lama-lama. Sebab bila dia call nombor something tu, nombor tu akan route dia. Okey, cik nak tekan 1 untuk Melayu, bahasa Melayu. Dia tekan 1, dia tunggu lagi. Tekan 1 untuk technical support, tekan 1 untuk bercakap dengan ejen. So, benda-benda tu saya rasa apa dah pernah juga call technical support kan. So dia akan melambatkan. Masa dia menunggu tu, mungkin sampai 1 minit baru dia boleh cakap dengan ejen. So kita perlukan troubleshooting skill yang cepat untuk selesaikan masalah customer tu. Okay, salah satu troubleshooting skill yang saya dapat adalah kita kena pecahkan bahagian-bahagian problem tu daripada step 1, step 2, step 3. So kita buat step 1 dulu, kita nampak macam step 1 tak boleh pergi, terus ke step 2, terus ke next step, sampailah step yang akhir, sampai dia kata okay, saya dah boleh dapat internet, ataupun ini memang tak boleh, saya kena lock ke tiket. So itu yang first saya belajar lah, troubleshooting skill. So banyak benda saya belajar pasal modem, pasal internet line, pasal hardware itself, macam mana connection masuk daripada luar pergi ke exchange, masuk ke rumah melalui fiber, melalui copper. So benda-benda tu yang kita belajar troubleshooting skill. Even kawan-kawan saya yang join jadi IT helpdesk, walaupun dia bukan dalam bidang IT yang pernah belajar dekat universiti ataupun college, tapi apabila dia belajar benda tu, dia dapat satu ilmu IT yang saya rasa sangat bagus untuk digunakan dan dikongsi dengan family, dengan keluarga ataupun dengan diri sendiri, sebagai satu ilmu yang saya rasa sangat baik lah untuk permulaan bekerja sebagai seorang IT ni. Okay. So yang nombor 2, yang kedua adalah macam mana sistem helpdesk ni company tu adapt ataupun company tu implement. Daripada pengurusan tiket yang masuk tu, dia tersusun je. Customer call nombor ni, pergi dekat ejen, ejen troubleshoot, settle, okay, case close. Ataupun pergi ke tiket, ke next step, buat tiket, engineer datang kat rumah untuk repair. So semua tu adalah melalui SOP yang sangat tersusun. So daripada situ kita boleh belajar SOP yang sangat tersusun ni, A sampai Z. Dan apa tools ataupun
application, program yang digunakan semasa nak entertain customer. Kita nampak macam, orang nampak macam bila kita call, okay, dia cuma tulis something ataupun type dekat notepad. Tak. Sebenarnya dia satu tool, satu program yang sangat berkait rapat untuk settlekan satu tiket dia. Seingat saya ada buka 5 application, 5 program dekat komputer depan saya ni. Dan daripada komputer tu, kita kena check setiap benda. Adakah dia daripada nombor telefon ni, dia dari tiket ni, sistem lain. Check nombor ni, sistem lain. Check ni, sistem lain. So, semua tu akan bersangkutan ataupun berkaitan satu sama lain. So, kemahiran menggunakan tools tu, ticketing tu sangat bagus lah. Okay. So, dalam IT, dia akan bagi IT Service Delivery ataupun ITSM, macam mana tiket tu, macam mana kita manage tiket tu untuk menyelesaikan masalah customer menggunakan SLA. SLA tu adalah Service Level Agreement lah. Berapa lama yang kita perlu settlekan masalah customer, berapa lama respon time dia, berapa lama resolution time dia. Itu semua ada dalam SOP yang dah dibuat oleh company tu. Okey, yang ketiga adalah pengurusan masa ataupun time management. Disebabkan saya kerja shift, so saya sangat kena titik beratkan saya punya time. Saya kena datang on time. Sebab login tu untuk punch card tu, kita panggil punch card lah, tapi dia melalui sistem. Duduk kat meja, tekan, barulah login, clock in. Situ baru kita tahu 9 jam dia akan start dari situ. So everything akan menggunakan sistem. So bila menggunakan sistem ni, kau tak boleh tipu. So kalau kita pakai masuk office macam tak ada kad, tak ada access ni, kita boleh masuk lewat, balik awal. Ni tak, kita ada sistem. Sistem tu dah been recorded dalam application, dalam sistem. So HR akan tengok sistem tu, you datang pukul apa, you log out pukul apa, you log in pukul apa. So tersusun. So bila ada benda tu, kita secara di sini ni, kita kena manage time kita. Kalau office kita memerlukan masa sejam baru sampai ke office, dan kita kena masuk pukul 8, so janganlah keluar pukul 7.30. At least kena keluar 6.30 atau 6.45. Bila sampai, ready, 15 minit masuk, barulah login. So time management tu sangat penting lah untuk IT helpdesk. Okay. So yang keempat adalah kemahiran komunikasi ataupun communication skill. Okay, communication skill ni saya rasa antara benda yang paling saya dapat banyak lah. Sebab macam mana kita nak bercakap setiap masa dengan customer yang tengah marah, macam mana nak tackle customer marah tu. Okay. Sebab saya ingat lagi masa saya jadi IT helpdesk tu, kita orang semua ada satu screen, ada satu cermin kat depan tu. Dia kurang lah satu kaki lah. So bila kita cakap, kita kena tengok cermin tu. Bila kita tengok cermin tu, kita cakap segi, mula-mula kita rasa segan lah, kita rasa malu. Malu lah kan. Kita tengok di sini cakap, dengar suara lagi, dengan tengok muka lagi. Kalau muka handsome, tak handsome pun kita tengok muka sendiri. So benda-benda macam tu mula-mula agak kekok lah. Tapi lama-lama bila kita tengok cermin, rupanya dia ada satu aura yang bila kita cakap tu, dia boleh menyebabkan kita rasa yakin, okay, rasa bersemangat nak tolong customer. Okay. So kemahiran komunikasi tu kita build up ataupun kita bina daripada hari pertama sampailah bertahun-tahun kita kerja kat situ. So kita akan dapat, setiap hari kita akan dapat satu benda yang baru, dan secara tak langsung kita just cakap je. Masa customer call, kita terus cakap je. Maksudnya kita dah tahu apa kita dah cakap dengan customer, macam mana kita nak tackle dengan customer. So saya rasa kemahiran komunikasi ni, communication skill ni, dia boleh membantu kita tingkatkan keyakinan, bercakap dengan customer yang kita tak nampak muka, dan bercakap dengan orang yang kita nampak muka. Jadi communication tu menjadi lebih efektif ataupun lebih berkesan antara kita dengan orang lain. Okay. So nombor 5, saya boleh jadi manusia yang sabar lah. Sebab bila kita kena marah hari-hari ni dengan customer, kadang-kadang kita pun jadi fed up, jadi penat lah, jadi letih lah. Tapi disebabkan kita kena tahu customer tu, kita kena lebih banyak mendengar daripada bercakap. So kita dengar dulu dia cakap. So kalau dia memang tengah bising, so biar dia cakap dulu, biar dia lepas apa yang dia nak lepas, biar je kita layankan dia. Dari situ kita boleh jadi seorang yang sabar, dan kita boleh memahami masalah dia, dan kita boleh menyelami dia punya problem waktu tu. Dan kita pun kalau di tempat dia pun, kita pun akan rasa macam dia jugalah. So saya rasa
marah. Sebab kita tak boleh marah customer. Kalau kita marah customer, itu jam juga mungkin tak ada lah kat office tu. So, bila kita tak boleh marah customer dan kita hanya ada option untuk mendengar saja apa customer cakap, kita boleh tahu lebih banyak pasal customer, keadaan customer. Kita boleh bayangkan bila kita pejam mata, kita tahu customer ni tengah ada masalah. Dia tak boleh buat transaction, dia tak boleh nak stream, dia tak boleh buka website ni, dia tak boleh buka website ni. Mungkin dia, time tu dia kena bayar duit anak dia. Anak dia nak pergi sekolah ataupun anak kat universiti, dia tak boleh nak transfer duit, internet dia tak ada. Ataupun mungkin waktu tu dia tengah buat kerja dekat office, email tak boleh pakai, IT dah ada problem. So bila benda-benda macam tu kita rasa, so kita kena ada satu tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah dia secepat mungkin. So kita kena sabar, kita kena selesaikan masalah dia. Okey, macam biasa untuk episod kali ni juga, Jambu Frame Podcast kita ada sediakan jawatan kosong yang kita dah ambil daripada beberapa website. Yang untuk IT Helpdesk ni, inilah jawatan-jawatan dia. So kalau you all tengok dekat dia punya nama jawatan tu, dia ada Technical Customer Service, IT Helpdesk, Technical Support Representative, IT Customer Support, IT Helpdesk Engineer. Sebenarnya skop kerja tu adalah sama je lah, cuma nama jawatan untuk setiap company tu mungkin berbeza sikit lah. Tapi skop dia kena buat online, ataupun dia kena support melalui telefon ataupun melalui email. So itu adalah job untuk Technical Support ataupun Helpdesk. Okay, kalau you all tengok dekat sini, gaji permulaan antara 2,800 boleh naik sampai 6,000. So untuk bulan 2,800 sampai 6,000 tu satu orang cakap waktu sekarang ni gaji yang permulaan yang sangat baik lah untuk career. So saya bermula dengan IT Helpdesk. So waktu tu pun saya dapat lebih rendah daripada ni. So kalau you tengok range, contoh macam 2,800 sampai 4,000, dalam range tu you boleh demand ni. Dia bukan seminimum 2,800. Maybe bila syarikat tu tengok you punya qualification, especially untuk yang fresh grade, maybe syarikat boleh dapat sampai 3,000 lebih tu. Itu adalah rezeki. So kami ada sediakan list of jawatan kosong ni dalam website jamboframe.my. You all boleh klik link kat description dan tengok jawatan kosong. Dan selain pada IT Helpdesk, kita juga ada job-job IT lain dalam jamboframe.my punya website. Okay, you all boleh klik kat link description kat bawah. Apa lagi benda yang saya belajar masa saya jadi IT Helpdesk? Ini secara tak langsung lah sebenarnya. Masa saya jadi IT Helpdesk tu, kami tak boleh buka apa-apa internet, apa-apa website, kecuali website untuk troubleshoot customer. Tapi ada dua website ni kami boleh buka. Satu berita harian, kalau tak salah saya. Satu lagi harian Metro. So hari-hari masa kami tunggu customer masuk, kami akan buka website berita ni untuk baca berita. So kami memang tahu berita terkini untuk hari itu. Dan bukan baca berita terkini yang memang dia punya headline je lah, sampai detail-detail. Kan kalau kita pergi website berita kan, kita nampak macam kat bawah tu ada macam komentar lah, ada macam rencana panjang-panjang lah, ada artikel panjang-panjang. Itu pun kami sempat baca sampai habis. So saya setiap hari saya baca news tu, macam saya tengok TV, macam tengok berita dekat TV. So saya boleh tahu isu semasa setiap hari, Malaysia, luar negara. So saya rasa itu benda yang sangat bagus lah. Sebab saya boleh selain pada saya dapat ilmu troubleshooting, saya juga dapat tahu ilmu semasa saya juga dapat tahu berita-berita semasa yang jadi kat Malaysia ni lah. Walaupun kami cuma duduk menghadap komputer saja, tapi kami tahu apa jadi kat luar. Baik, itu secara ringkas berkenaan dengan IT Helpdesk. So pengalaman saya sendiri bekerja sebagai IT Helpdesk ni bagi saya sangat seronok lah. So kepada siapa yang lepasan graduan, yang masih mencari kerja, yang belum ada kerja, yang betul-betul lagi dalam profession ataupun bidang yang dia memang dia nak, IT Helpdesk adalah satu permulaan kerja yang sangat baik sebagai permulaan kerja IT. Sebab kat sini kita boleh belajar berkaitan dengan teknikal, troubleshooting dan juga macam mana nak handle human atau nak handle manusia ni. Dan kita boleh dapat benda-benda yang saya dapat tadi lah, 5-6 benda tadi. Sebenarnya kerja ni banyak. Okay, sebab saya tengok sekarang ni banyak syarikat-syarikat dia memang memerlukan IT Helpdesk lah. Especially untuk support dia punya project IT. Sebab saya project manager, sekarang ni saya memang kerja sebagai project manager lah. So banyak syarikat-syarikat yang memerlukan IT Helpdesk untuk dia buat first level support kepada customer-customer dia. Satu kerja yang bagus
sebab kita banyak boleh belajar lah kat situ. So syarikat-syarikat ni dia akan cari staff-staff, especially untuk lepasan graduate yang masih lagi mencari kerja, untuk join team dia untuk jadi support. So you all adalah sebahagian daripada ekosistem IT untuk syarikat itu. So kepada mereka-mereka yang tengah bekerja sebagai IT helpdesk kat luar sana, tak kisahlah sama ada troubleshoot IT ke, troubleshoot bank ke, ataupun apa-apa first level support sebagai helpdesk, saya nak ucapkan tahniah sebab anda dah selesaikan masalah orang, masalah-masalah orang kat luar sana dalam sekali attempt je. So sebab you all mesti dah banyak-banyak case, you all mesti dah berjaya selesaikan masalah tu hanya melalui panggilan telefon. So itu adalah satu achievement yang kita rasa patut berbangga lah sebagai seorang IT helpdesk. Okay, apa next untuk IT helpdesk? Okay, jika anda sekarang bekerja sebagai IT helpdesk, sebenarnya career progression tu dia banyak. Daripada IT helpdesk ni, you all boleh jadi head ataupun jadi leader untuk IT helpdesk ni. Macam kawan-kawan saya yang bekerja dengan saya dulu, masa saya jadi IT helpdesk, banyak dah jadi leader, dah jadi supervisor. So you all hanya monitor, dah ada staff kat bawah you all yang bekerja. So you all dah jadi, kita panggil dia leader ataupun manager. Okay, kemudian daripada IT helpdesk tu, you all boleh kembangkan career you all pergi ke technical support. So technical support ni, instead of you all jawab call di melalui telefon, you boleh pergi kat tempat customer tu untuk selesaikan masalah dia. Macam saya, daripada IT helpdesk, saya berpindah kerja, dapat tawaran untuk jadi technical support. So saya troubleshoot PC, troubleshoot printer, yang selama ni saya cuma melalui telefon je. So saya dah tengok sendiri depan PC, saya dah tengok sendiri depan komputer. So kemudian daripada technical support, kita boleh pergi lagi cabang lain, kita boleh belajar lagi banyak lagi cabang IT. Macam saya sekarang daripada technical support, saya belajar jadi infrastructure punya engineer. So saya buat cabling, saya buat server room, dan dari situ saya naik lagi jadi IT project manager, sampailah sekarang IT project manager. Sebenarnya saya nak naik apa, saya pun tak tahu, tapi saya rasa progress IT tu akan saya berkembang lah. So you boleh pilih career you sendiri, sama ada you nak meneruskan bekerja dengan majikan you makan gaji, boleh naik lagi tangga-tangga IT sampai paling tinggi sekali, maybe boleh jadi CDO ke satu hari nanti, ataupun you boleh gunakan ilmu tu untuk you nak bekerja sendiri, sama ada you buat bisnes. So saya rasa satu permulaan base yang sangat baik untuk you bekerja dalam bidang IT. Okay, saya rasa itu saja untuk podcast kita kali ini. So jangan lupa subscribe, share dan like Jambu Frame Podcast untuk manfaat pada ramai orang lagi kat luar sana, sama ada pada graduan, pencari kerja, ataupun kepada mereka yang nak mengembangkan karier mereka dalam bidang IT. So kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum, bye.